selamat pagi. Kita selamat datang. Jadi kita pergi pendaftaran gitu. Iya, pergi pendaftaran. Boleh kita minta pas masuk tuh. Bentar ya. Ini pas masuk. Oke. Dulu-dulu saya tidak pandai makan itu tuau. Dulu-dulu saya tidak tahu mana itu tawau. Kadang-kadang saya pandai sesat pergi ke Ningau. Tapi sekarang semua saya tahu, semua saya suka hanya di Sabah. Kalau kau suka melancong di Sabah, di Sabah. Kalau kau suka aramai tidak. Assalamualaikum, selamat datang ke IPG. Encik boleh terus straight dan ke kanan. Kemudian berhenti di kawasan drop area bahagian pelajar sahaja turun dan ada GPP yang tunggu di situ. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Di Sabah, kalau kau suka keramaian di Sabah. Okay, Assalamualaikum Cik. Jadi ini adalah drop area untuk pelajar. Jadi saya minta pelajar saja yang turun bawa dokumen-dokumen yang diperlukan boleh masuk dalam dewan. Jadi encik, ibu bapa boleh terus pergi ke tempat menunggu straight sahaja. Nanti akan ada JDP yang assist tuan untuk pergi ke tempat menunggu. Terima kasih. Sama-sama. Subuh-subuh si nak bawa saya pergi Morobuai. Siang-siang semua pula bawa saya halau burung. Selamat datang. Boleh ke kaunter 1 untuk mengambil nombor. Baik, terima kasih. Sama-sama. Selamat datang. Option apa? RBT. Ini running number. Nanti boleh tunggu di sini. Rindu hanya di Sabah. Kalau kau suka melancong di Sabah, di Sabah. Kalau kau suka Aramaiti di Sabah, di Sabah. Kalau kau sudah di Sabah, rasa macam rumah, pandai bilang bah. Kalau kau suka naik gunung di Sabah, di Sabah. Kalau kau suka keramaian di Sabah, di Sabah. Kalau kau suka di Sabah, pindah pun mau payah, hati banyak susah. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini running nama saya. Boleh serahkan dokumen. Baiklah, semua dokumen kamu sudah lengkap. Sekarang kamu boleh terus ke kaunter koperasi di sebelah sana. Terima kasih. Ku sayang kamu, ku sayang Sabah. Kalau kau suka melancong di Sabah, Boleh bagi saya dokumen yang diperlukan? kau suka Aramaiti di Sabah, di Sabah. Terima kasih. Sekarang urusan koperasi sudah selesai. Awak boleh pergi dekat kaunter yang terakhir, kolej kediaman untuk urusan pendaftaran kolej. Baik, terima kasih. Sama. Kau jadi orang Sabah. Salam sejahtera. Selamat datang. Boleh tahu nama dan juga option? Muhammad Fadlan bin Selamat, RBT 2. Ni kunci bilik kamu. Lepas ni kamu boleh ambil barang dan juga hantar barang ke asrama. Nanti akan ada JPP yang tunggu di situ. Baik, terima kasih. Sama-sama. Bagi pelajar yang tidak membawa dokumen yang lengkap, jangan risau, Jawatankuasa Perwakilan Pelajar IPG Kampus Keningau ada menyediakan perkhidmatan fotokopi dan percetakan yang disediakan di sebelah kaunter koperasi. Dan kepada anda yang ingin merakamkan detik bermakna bersama keluarga, bolehlah mengunjungi fotobox yang disediakan di luar dewan. Menariknya Sabah dari Eropa hingga Asia, cintakan keindahannya negeri Sabahku.
Hai Cik, selamat datang. Baik, untuk ibu bapa, Encik boleh terus belok ke kiri. Lepas tu Encik parking dekat pekarangan gymnasium tu. Ataupun ada parking-parking kosong, Encik boleh terus parking dekat sana. And then Encik boleh turun dan pergi berehat sambil menunggu anak Encik dalam gymnasium. Terima kasih. Terima kasih. Berbagai budaya tarian unik dan hidupan lautnya semuanya mantap. Negeri Sabahku, pulau-pulau dipenuhi laut biru, langit menyentuh puncak gunung Kinabalu. Indahnya kamu, oh Kinabalu, Sabah tanahku. Selamat datang Cik ke ruang menunggu ibu bapa. Jadi Cik boleh berehat di dalam ataupun Cik ingin ke kafe. Kalau Cik ingin ke kafe, boleh bertanya dengan ahli JPP jika ada sebarang soalan. Okey? Jadi saya berehat di dalam. Boleh masuk ke dalam. Gimana letaknya negeri? Baiklah Encik, sekarang pelajar sahaja yang dibenarkan masuk ke kawasan Kolej Kediaman. Encik boleh terus parking di kawasan hadapan kafeteria ataupun di sebelah bangunan TSSK. Dan di sini JPP yang akan tolong bawa barang untuk naik ke bilik. Terima kasih Encik. Terima kasih. Diminta kerjasama ibu bapa untuk berkumpul di Dewan Tan Sri Sufian Koro pada pukul 10.30 pagi untuk majlis perasmian Minggu Haluan Siswa Guru Madani dan Taklimat Waris. Dan hanya dibenarkan seorang pelajar bersama seorang ibu atau bapa atau penjaga untuk berada di Dewan TSSK melihatkan kepada kapasiti Dewan yang terhad. Terima kasih.